Bilakah tarikh kemerdekaan Malaysia? 31 Ogos 1957. Alright, betul. Soalan kedua. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Tunku Abdul Rahman. Okey. Bangunan apa yang tertinggi di Malaysia? Mana dan tahu? 118. Okey, betul lah. Soalan keempat. Rukun negara ada berapa? Rukun negara ada 5. 4 kali 5. Percayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sungai apa yang terpanjang di Malaysia? A. Sungai Melaka, B. Sungai Pahang, Sungai Bulu. C. Sungai Rajang, D. Sungai Buloh. Kalau di Malaysia, Sungai Rajang. Okey, betul. Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak berapa kali? 7 kali. Okey, betul. Berapakah jumlah negeri dan jumlah wilayah dalam Malaysia? Jumlah negeri dan wilayah total dua-dua tu lah. Asing. Negeri asing. Kalau ikutkan ada 14. 13. Yang tadi tak boleh? Yang tadi tak boleh? Okeylah. Okey. Negeri apa yang terbesar di Malaysia? Sabah. Salah. Bukannya nampak pun. Dua. Okey, nak? Tak jawab. Tak payah jawab. Sarawak. Negeri Sembilan. Buruh nelayan dan juga petani. Faham? Buruh nelayan dan juga Sekejap. Buruh nelayan dan juga petani. Jagus. Buruh nelayan dan juga petani, gaya hidup tidak berubah. Ada anak terasung indahnya. Penyanyi nombor 1 tu. Ali Syukri. Tino Haliza. Okey, betul. Negeri manakah yang mempunyai gelaran negeri di bawah Bayu? Sabah, Sarawak, Malaysia Timur, kebanggaan kita. Is it Sabah? Sabah. Okey. Apakah haiwan kebangsaan Malaysia? Harimau. Saya mempunyai 3 warna, iaitu putih, kuning dan hitam. Bendera apakah saya? Perak. Okey. Pada tahun